Apakah benar anak-anak kita, ibu bapa tak payah bayar yuran sekolah? Ini pegawai polis ramai berani awak kata menteri bohong. Memang betul. RM4 tak payah bayar, RM120 kena bayar. Orang tanya saya, Anwar, kalau kamu nak buat apa? Saya kata, ambil RM10,000 juta ini daripada wang Petronas untung, bukan daripada kelapa sawit, bukan cukai korporat, only from net profit of Petronas. Take RM10 billion, bayar pelajaran sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, semua pelajaran, sekolah rendah, menengah, universiti, percuma semua. Kalau dia susah, dia pendapatan rendah atau miskin, mesti diberi pendidikan percuma. Dari mana? Dari sekolah rendah sehingga universiti. Datuk Najib kata, kalau bagi pendidikan percuma, negeri bankrupt. Saya kata, dan dia kata, tidak ada negara di dunia bagi pendidikan percuma, hanya 3 negara. Saya jawab, Datuk Najib salah. Ada 25 negara bagi pendidikan percuma. Negara yang punya hasil minyak yang banyak, semua bagi pendidikan percuma. A rich country, but the people are poor. Sarawak, one of the richest state in the country, one of the richest, tapi rakyatnya di antara paling miskin dalam negara. Tapi tetap sokong Barisan Nasional. Miskin tak apa, hidup rakyat. Mana ada? Sebab tu di masjid. Sudah. Saya bagi cadangan, anak rakyat mana-mana pun, yuran sekolah, universiti, sewa asrama, makan, buku, komputer, itu kita mampu tanggung. Najib kata bankrupt. Jadi saya sebagai bekas Menteri Kewangan buat perkiraan. Macam mana kira dia? Datuk Najib kata, mana boleh, kita ada 43 bilion sudah belanja. Saya cabar dia, I challenge him, that figure is wrong. Figure dia tak lebih dari 28 hingga 30 bilion ringgit. 14 tahun, bukan 5 tahun. 30 bilion ringgit 14 tahun.